aku ni sombong kepada benda macam tu. Bukan. Aku percaya pada alam gaib ni. Mana aku orang Islam. Betul. Aku jadi percaya pada alam gaib ni. Salah satu Benda yang memang ada. Sebab Islam ni power bro. Betul. Mana kau nak jumpa logik? Bapak kau suruh kau sembahyang, kau patah apa benda ni? Aku tak nampak apa depan aku. Tak ada apa. Gambar Kaabah pun kat sini dekat atas tikar je. Kan? Jadi dia kan melampaui logik. Melampaui logik kebesaran Allah ni. Betul. Jadi bila kau jumpa tu pada satu masa nanti, baru kau tahu. Baru kau, oh iyalah, aku pernah bercakap tanpa mulut. Baru dia tahu. Baru dia tahu dia pernah bercakap tanpa mulut. Dia kata aku pernah dengar tanpa telinga. Betul tak? Betul. Kalau kau sebut saya je dalam hati kau. Kau cakap kan? Cakap. Pakai mulut? Tak. Kau dengar? Dengar? Pakai telinga? Tak pakai? Tak pakai. Tak pakai. Betul lah. Ini hakikat. Yalah. Ini ilmu kebesaran. Memang kita lalui pun. Jangan pada orang, jangan pada luaran ni apa semua. Kita dengan Allah SWT, kita dengan Allah SWT. Betul. Itu dulu kena kuat. Check dulu, check and balance diri kita dulu. Solat kita check, apa kita check, makan kita check, mana kita pergi check. Itu dulu. Okey. Jangan terus datang pergi ke angle tu. Macam aku cakap dengan kau tadi lah, sebab aku bukan jenis orang Ke situ lah. yang macam tu. So itu contoh. Jadi baru kita tahu bukan kita saja kan, kita siap boleh berborak.